Adakah agama Yahudi dan Kristian ni sebenarnya agama yang sama atau dua agama yang berbeza? Pertama sekali, kita kena faham bahawa Yahudi dan Kristian ni adalah dua agama yang berbeza. Walaupun mereka mempunyai akar umbi yang sama, iaitu berasal daripada ajaran Nabi Ibrahim, namun hala tuju dan dua kepercayaan mereka ni sebenarnya tak sama. Mari kita lihat dulu agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang dianuti oleh kaum Yahudi, yang dikenali juga sebagai Bani Israel. Kitab suci utama mereka adalah Taurat, atau dalam bahasa Ibrani mereka sebut sebagai Torah, yang bermaksud ajaran atau hukum. Sebab tu di Israel ada satu kelas dinamakan sebagai kelas Torah, di mana mereka akan belajar tentang hukum hakam agama dan juga asal usul mereka. Dalam agama Yahudi, mereka menyembah Tuhan yang satu yang dipanggil sebagai Yahweh, dan agama ni lebih banyak dikaitkan dengan bangsa tertentu, iaitu keturunan Bani Israel. Amalan mereka ni sangat tertumpu kepada hukum hakam Taurat dan tradisi bangsa Yahudi. Untuk penganut Yahudi, kita panggil sebagai Jews. Kalau kita tengok di sini, ajaran mereka ni sebenarnya berasaskan daripada kitab suci Taurat, di mana kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi orang mereka sendiri yang menyeleweng kitab Taurat dengan ubah isi Taurat demi kepentingan diri. Sekarang kita tengok pula agama Kristian. Agama Kristian ni pula muncul selepas kedatangan Nabi Isa, atau mereka panggil sebagai Jesus Christ. Penganut agamanya pula kita panggil sebagai Kristian, dan kitab suci mereka adalah kitab Injil yang terkandung dalam Bible. Bible ni ada dua bahagian utama, iaitu Perjanjian Lama yang banyak persamaan dengan Tanakh Yahudi, dan Perjanjian Baru yang berfokus pada ajaran Nabi Isa. Orang Kristian pun percaya kepada Tuhan satu juga, tapi dengan konsep Trinity, iaitu Tuhan Bapa, Anak dan Holy Spirit. Bagi mereka, Nabi Isa bukan sekadar Nabi, tapi juga dianggap sebagai Mesias, iaitu penyelamat manusia daripada dosa. Jadi, di sinilah kita nampak perbezaannya. Walaupun kedua-duanya berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, Yahudi masih lagi menunggu kedatangan Mesias yang mereka percaya belum lagi muncul. Tapi Kristian pula meyakini bahawa Mesias itu sudah datang, iaitu Nabi Isa. Jika digabungkan dan dikaitkan dengan ajaran Islam pula, kita percaya Nabi Isa itu sudah muncul di dunia satu masa dulu dan akan diturunkan kembali menjelang berlakunya kiamat untuk menentang Dajjal. Mesias tu sebenarnya berasal dari perkataan Isa Al-Masih, tapi Yahudi dan Kristian sebut sebagai Mesias. Korang nampak tak? Ajaran Yahudi, Kristian dan juga agama Islam ni sebenarnya saling berkait rapat, sebab semuanya berasal dari ajaran Nabi. Tapi ajaran Yahudi dan Kristian ni menyimpang jauh dari ajaran yang sebenar dibawa oleh Nabi. Kesimpulannya, Yahudi dan Kristian adalah agama yang berbeza. Mereka memang berkongsi banyak kisah Nabi yang sama, berkongsi nilai sejarah yang sama, tapi berbeza dari segi kepercayaan. Jika Yahudi berpegang pada Taurat, manakala Kristian pula berpegang pada Injil dan ajaran Nabi Isa. Kitab Taurat dan kitab Injil ni adalah kitab suci yang dibawa oleh Nabi, tapi sudah banyak diubah sehingga mereka tidak mengikut ajaran yang sebenar.